setelah dikebumikan, sekira-kira seekor kambing disembelih, dilapah dan dibahagikan dagingnya, maka akan turun kepada kamu malaikat Munkar dan Nakir. Berapa tempoh dia? Sembelih kambing, dilapah dan dibahagikan, malaikat Munkar dan Nakir akan turun. Dan Nabi sebut, ni hari pertama, dia panjang, saya pendekkan. Pada hari pertama itu, setelah semua pulang, kalian bahkan mendengar bunyi tapak kasut yang meninggalkan tanah perkuburan. Ada perkara yang didengari oleh orang yang berada di alam barzakh. Antaranya itu, hadis tu jelas, hadis tu hadis sahih. Nabi kata kalian mendengar bunyi tapak kaki orang-orang meninggalkan tanah perkuburan, lalu turun Munkar dan Nakir. Apabila turun Munkar dan Nakir, saya tak cerita dah lah dia punya sifat dia sebagainya, dia terus tanya soalan, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Waktu tu yang akan jawab ialah amalan kita, bukan ilmu pengetahuan kita. Maka orang yang mati husnul khatimah akan menjawab dengan mulut yang lancar, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Ma dinuka, apa agama kamu? Dinian Islam, agama aku Islam. Siapa lelaki yang diutuskan kepada kamu? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh jawab. Habis dia jawab 3-4 soalan, malaikat Munkar dan Nakir pun pergi. Habis soalan, sesi soal jawab. Ada pendapat ulama sebut selama 3 hari disoal, ada yang sebut selama 40 hari, dan begitulah beberapa pendapat. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir pun pergi dan tak kembali. Lalu roh ini pun dibawa ke taman syurga. Maka hiduplah dia di taman syurga, dia berjumpa dengan roh-roh yang lain.